Ramai tak ramai, banyak tak banyak, hari ni papa aku bawa balik lagi budak kecil ni, katanya cantik aja Bengal ni, corak-corak ni. Jadi dia bawa balik, berkenaan-kenaan bawa balik. Masalah sekarang ni kosnya di mana? Aku yang tanggungnya. Nampak kucing aku tengah perhati ni, aku seram je tengok cara perhati. Nampak macam cantik-cantik aja duduk kan, pandang-pandang. Tapi sebenarnya kalau terlepas ni, boleh dikatakan memang berpeluk-peluk rapat, berguling-guling. Paling seram sekali doggy lah. Lepas tu adik aku boleh pula lah, dia baik-baik pula dengan budak Bengal ni. Awal-awal je macam adik aku dulu pun bawa balik doggy awal-awal. Masa awal-awal tu punyalah seronok dia beli makanan dalam tin RM1.99. Tapi cara dia bagi makan dekat kucing dia sampai sekarang dia masih lagi mengaku kucingnya, padahal aku yang beli makanan dekat kucing yang dia bawa balik setahun sekali. Gaya-gaya macam tukar kerajaan aja bagi makan. Daripada dulu lagi macam gitu. Bukan nak mengeluh, kita ni memang cat lover, tapi kalau dah bawa balik macam gini, tak sayang lah pula kalau nak bagi orang ni. Doggy ni perhati aja dekat tuannya, bagi makan dekat kucing yang lain. Pilih kasih agaknya tuan kucing ni tak tahu siapa. Sebab papa aku pergi dekat pasar, tahu-tahu ada orang cakap dekat dia yang kucing ni baru je kena buang sebab tiba-tiba ada depan rumah dia. Lepas tu papa aku berkenan, dia bawa balik. Petang tadi aku lepaskan kucing-kucing aku. Lepas tu aku masukkanlah si budak ni dekat dalam ni. Lama pula si budak cantik ni minum air. Lepas dia minum air tu, dia berjalan-jalan, aku bagilah dia root tour sikit dekat bahagian dalam sangkar rumah ni, nak bagi dia lekat-lekat sikit bau. Sekali dia menggigil ketakutan sebab kena tenung dengan kucing aku sampai termuntah. Lepas tu aku letak je dulu dalam carrier sebab petang tu dia dah bertengkar dah dengan si Vanilla. Lepas tu aku sediakan sangkar ni sangkar kucing sakit tau, tapi aku dah buka dah ni, kiranya sebagai sangkar emergency. Lepas tu nampak macam panjang ni sebab aku terbalikkan. So dia akan tidur dalam carrier yang memang asalnya daripada pagi sampai petang dia duduk dalam tu. Lepas tu ada wet food sikit yang aku dah campur dengan suplemen sikit macam lysine, dan juga aku campur dengan DMG yang bateri tu, dan aku letak air, dan ada juga bekas pasir. By the way, ada nama tak nak bagi dekat budak ni? Kambing Ali Syukri dah letak dalam nama Tasha dengan Fatih. Dah idea tak nak letak nama kat si budak cantik ni?